Assalamualaikum, hai. So hari ni aku nak mulakan video ni dengan kita respon satu komen ni. Dia kata sedap aku cakap yang HG Android Genetic punya skim ni scam lah apa benda. Kemudian dia kata bank negara tak masuk dalam list itu sebab tak ada orang report. Lagi satu, dia kata kita tabur fitnah dan menutup pintu rezeki online. Kita kata kita tabur fitnah kepada Hendrix Genetics. So saya nak bagi tahulah, Hendrix Genetics sendiri nafikan ni skim mereka. Search je Hendrix Genetics, tengok lihat atas sekali, baca atas important notice ni. Unauthorized products and financial offer claiming to be Hendrix Genetics akan diseketing online. Ni lah yang korang duk main kata Hendrix Genetics. Kalau Hendrix Genetics tu sendiri kata tu bukan diorang punya skim, tu aku fitnah company mana pula? Korang tahu ke nama company yang korang duk melabur Tu satu. Kemudian tengok kat sini tulis apps ada dalam Play Store sebab hanya ahli daftar je yang boleh download. Ini pelik. Kenapa dia nak buat macam tu? Tak secure apps tu tau. Kalau kita download, diorang boleh letak malware, diorang boleh letak spyware. Korang tak tahu pun. Tentang apps tu, baca korang punya kontak, baca korang punya message. Banyak apps loan yang begitu dan dihantar warning-warning dengan gambar lucah dan sebagainya. Sebab tu apps loan memang dia download APK sebiji macam ni. Dia tak ada jenis download dalam Play Store. Memang jarang lah jenis download dalam Play Store yang terlepas. Lepas tu dia kata ni, apps perlu sentiasa update setiap hari. Sama je apps Facebook, apps Twitter, apps Threads dan sebagainya. Semua tu memang ada update je selalu. Tak ada masalah pun nak update dekat Play Store. Diorang tak berani untuk register dekat Play Store sebab Play Store perlukan maklumat company dan sebagainya. Diorang tak ada maklumat tu. Kalau diorang nak tipu, diorang tak dapat nak bagi. So saya just nak beritahu satu ni lah, website Hizrada tu pun dah tergolek, dah tak hidup dah. Sekarang dia dah pakai hgjj.click. So kita try search terus. Ni lah dia punya WIS. Kita tengok dia baru beli domain ni 28/10/2025. Baru je dalam tak sampai dalam seminggu lepas macam tu baru beli. Memang sangat baru. Dan tak logik lah satu company pelaburan dan sebagainya nak tukar website banyak kali. Memang tak logik. Satu je sebab dia kenapa dia tukar banyak kali, sebab nak lari daripada domain-domain yang dah di report, yang dah di block, yang kita dah review macam ni. So dia try tukar-tukar banyak kali. So fikir situ je lah logiknya. Okay, itu saja. Harap video manfaat. Sekian, terima kasih.